Okey, jom kita buat apps untuk aplikasi education bahasa Arab ke bahasa Melayu. Okey, first kali kita kena prompt kat ChatGPT dululah untuk keluarkan 50 vocab bahasa Arab ke bahasa Melayu. Buat dalam bentuk table lah. Kiri kanan, kiri Arab, kanan Melayu. Jadi kenapa kita buat macam ni? Supaya kita mudah untuk copy paste. Jadi kita copy, lepas tu masuk ke Canva pula. Okey, dekat sini apa yang kita kena prompt, buatkan satu game education vocab bahasa Arab. Kita copy paste. Kita bagi tahu ada timer 3 minit, ada kiraan markah bagi setiap vocab. Lepas tu kita bagi tahu lah buat dalam bentuk interface yang profesional dan menarik lah. Lepas tu kita run je. Okey, lepas dah run semua, dia akan coding lah. Okey, lepas tu dah jadi siap. Okey, dekat sini adalah cara bermain dan sebagainya. Jadi kita kena try sebab kita tak tahu game ni berjalan macam mana kan. Kena try dulu, tekan mula bermain untuk kita main, start main. Lepas tu aku pun try buat dan aku cuba buat salah satu lah untuk nak tahu berapa markah dia dan sebagainya. Okey, nampak punya laju. Okey, sebab aku ada 2 kesalahan, jadi inilah markah aku. Okey, selamat mencuba.